Malaysia ada apa je? Bila orang sebut pasal vitamin E ni, ramai fikir yang bagus ni mesti datang daripada luar negara. Yelah, luar negara ni bagus. Yang lokal ni pula, orang pandang sebelah mata. Padahal sebenarnya, antara vitamin E paling bernilai di dunia datang dari Malaysia je. Malaysia ada apa je? Sawit. Yes, sawit yang kita selalu nampak tepi jalan tu. Tapi, sawit ni bukan sekadar sawit. Sawit ni dia melalui proses teknologi tinggi. Kat sini, ramai tak tahu. Bila guna teknologi ekstrak oleh Sime Darby, vitamin E jenis tocotrienol boleh diekstrak dengan lebih bersih, lebih stabil dan lebih aktif berbanding vitamin E biasa. Dia bukan ambil minyak semata-mata je tau. Tapi dia ambil bahagian paling mahal, paling bernilai dalam sawit tu. Lepas tu pula, dia dibuat dalam soft gel daripada tumbuhan, bukan gelatin haiwan. So this one 100% berasaskan tumbuhan. Dan yang penting untuk kita sebagai orang Islam, dia adalah halal and memang dijaga dari sudut kualiti. Kalau korang nak tahu, tocotrienol vitamin E ni, antioksidan dia boleh jadi sehingga 60 kali ganda lebih tinggi berbanding vitamin E biasa. Sebab tu, dia lebih aktif dan lebih cepat serap lah dalam badan kita. And bila digabungkan dengan provitamin A yang warna merah tu bukan sekadar warna tau. Itu tanda keratinan aktif yang bantu calm downkan keradangan dalam badan. To make it simple, tocotrienol bantu lindungi sel, provitamin A bantu tenangkan badan. Yang satu ni menjaga, yang satu ni menstabilkan. Badan pun rasa lebih seimbang. Kita ni sibuk cari yang jauh, yang overseas. Sedangkan teknologi dan sumber dekat Malaysia ni dah cukup memadai dah. Padat tapi ringkas.